kita run engagement. Engagement untuk dapat lead kat WhatsApp. Betul. Lepas tu close dekat WhatsApp. Betul, close kat WhatsApp. Sehari masuk lebih kurang dalam 7 ke 10 lead macam tu. Mungkin another funnel yang cik nak try adalah kita kena filter sikit pada saya lah, sebab ni adalah sangat niche. Dia apa yang dia buat adalah dia buat workshop dulu. So dia tak buat iklan list. Dia buat iklan untuk join workshop tu specifically untuk apa yang masalah yang selesaikan. So apa yang dia buat, dia buat kelas training dulu. Daripada kelas training tu conversion rate dia better lah. So dia promote kelas tu, ada orang memang nak kena hadir, ataupun dia buat online webinar, dia cerita pasal masalah-masalah yang bengkel tu ada. So maksud dia dari segi funnel tu, dia tak bukannya iklan direct terus pergi ke WhatsApp, dia terus pergi ke something yang dekat tengah tu dulu. Okay, saya faham maksud cik tu. Okay, boleh buat webinar ataupun fizikal lah. Tapi point dia, tajuk dia tu kena ambil tajuk yang masalah orang bengkel ni, yang tak ada CRM sistem ni. Contoh 3 cara macam mana nak manage customer supaya datang berkali-kali untuk khas untuk workshop. Sama ada buat webinar ataupun buat e-book pun tak apa. So orang yang download e-book tu adalah workshop owner, which is ada high tendency untuk closing dekat belakang lagi tinggi lah, instead of run iklan leads. Kita buat satu video pendek. Macam contoh, anda mengalami masalah dalam pengurusan stok dekat bengkel anda. Okay. Boleh tekan link di bawah untuk join kita punya demo. Lepas tu dekat dalam demo tu kita masukkan webinar kita. Macam tu ke? Video tu dekat dalam page tu. Maksud dia tak ada webinar lah. Okay. Boleh juga. Betul. So cuma kena letak data entry dulu. So dia nak access page tu kena masuk nama, nombor telefon, email contohnya. So dia masuk, dia automated pergi ke satu page tu yang dah ada video mungkin 5 minit ke. So kalau dia nak tahu detail, dekat bawah tu letak CTA. Okey, saya faham. Kalau macam contoh kita letak dekat instant page tu boleh tak? Video demo tu. Kalau saya prefer iklan lead sebab kalau dia masuk pergi ke landing page, kita tak ada data dia tau. Facebook ataupun TikTok dah charge dah kita. Dia klik 20 sen, dia dah charge kita. Tapi nombor telefon kita pun tak ada. Jadi macam wasting lah kalau masuk tapi tak ada data. Exactly. Okay. So that's why nak kena isi body line sedikit and then baru boleh dapat masuk Yes. video macam tu lah. Dekat Meta pun ada iklan jenis form dah sekarang. Sama je macam TikTok ni. Isi form, isi detail, kita bagi video tu. Dia isi tu terus pergi kepada page yang ada video tu. Itu better. And then team sale dia akan follow up balik ikut nombor telefon tu.